No, kita nak keluar, biar keluar yang the best. Mahal sikit tak apa, tetapi jika ianya satu produk yang bagus, dia akan, orang kata akan bertahan untuk jangka masa yang panjang. Daripada kita murah tapi tidak bagus, itu yang kita tak nak. Maka lahirlah Triple Y. Nampak visi dan juga misi pengasas dan juga dutanya, diorang pandang untuk long run. Memang you pandang untuk jangka masa panjang kan? Bukan dalam masa jangka pendek, betul tak Kak Era? Pendek-pendek tak elok. Jahaula wala quwata illa billah. Jangan cakap dengan I benda tu. Kau nak fikir lain. Okeylah Kak Era, dalam orang, you kata tadi you mengikuti proses sebelumnya jadi produk Triple Y ini. Jadi sebenarnya apa yang dititik beratkan dalam penghasilan produk selalunya? Kak Era macam orang kata keberkesanan dia ke, ataupun dia punya orang kata dia cepat jadi orang tak tahu sakit ke tak apa ke tak. Macam saya cakap tadi, ni tak dengar lah akak cakap tadi. Dengar. Tak penekanan tu lagi. Orang kata tak fokus. Okey. Of course keberkesanan dan orang kata keselamatan. That is why Triple Y ini walaupun dah lama, saya rasa makan masa untuk setengah tahun ke 1 tahun untuk nak dapatkan kelulusan KKM, untuk memastikan bahawa produk itu selamat digunakan. Selain ianya bagus, tetapi kalau tidak ada KKM, maka how we want to convince people, pengguna, kita tak nak sekadar cakap berkesan, tetapi long term nanti ada side effect. Ada banyak produk-produk tempatan mungkin mana tak ramai juga yang ambil berat whether this product ada KKM ke, selamat ke tidak. Dia orang bagi dia orang macam ini kawan aku makan ni seminggu putih dah jalan. Jadi putih. Yes, the long term dia tak nak fikir. Macam kita nak hidup lama, kita nak pakai badan nyawa kita lama. Betul. Jadi saya sangat titik beratkan, dan alhamdulillah Triple Y sangat-sangat menekankan tentang keselamatan. So, you know what? Di Malaysia, kita lulus KKM. Di Singapura, kita lulus bahagian Singapura. Di Brunei, kita nak masuk, kita lulus. Which hanya produk begini adalah bertahap, orang kata international product aja yang menekankan keselamatan sebegini. So, I'm very proud Triple Y adalah antara produk tempatan tapi bertaraf internasional. Nampaknya inilah satu produk yang boleh dibanggakan. Betul, ya Kak Era, saya bangga.